Korang tarik nafas dalam-dalam. Apa yang saya nak ceritakan hari ini bukan setakat drama biasa, tapi ini adalah kes pengkhianatan terbesar dalam dunia influencer tahun ni. Bayangkan, kawan baik yang kau sayang, yang kau kongsi macam-macam, rupa-rupanya ada projek belakang dengan kekasih kau sendiri. Ya, kita bercakap pasal Ayah Balqis, Yuka dan selebgram yang tak asing lagi dengan kontroversi, Julia Prastini atau Jul. Macam mana Jul yang baru je reda isu rumah tangga tiba-tiba muncul balik sebagai perampas? Jom kita bongkar satu persatu. Sebelum kita pergi ke bukti yang kantoi tu, jom kita kenal dulu siapa watak utama kita. Ayah Balqis, influencer Malaysia yang memang ramai peminat sebab gaya dia yang sweet. Dia dah lama bercinta dengan Yuka, TikToker dari Indonesia. Hubungan mereka nampak perfect kan? Tapi dalam masa yang sama, Ayah pun berkawan baik dengan Jul. Diorang ni selalu sokong satu sama lain. Netizen puji friendship goals kononnya. Tapi siapa sangka, dalam diam ada duri dalam daging. Kita ingatkan Jul tengah fokus nak pulihkan diri lepas kes cerai dia. Tapi rupa-rupanya dia sibuk melayan teman lelaki kawan sendiri. Korang tengok video ni betul-betul. Ayah Balqis dah tak boleh tahan lagi. Dia rakam video ni dalam kereta sambil pegang dua telefon. Allah yang bagi tahu dekat Ayah. Apa ni? Apa ni kawan? Apa ni? Kawan apa ni? Putih. Parah sih. Ini kawan apa ni? Zaki juga. Berarti ni yang fill in siapa ya kira-kira? Dia kata apa? Allah nak tunjuk. Taktik Yuka ni memang kisih. Tapi licik. Dia simpan nombor Jul dalam telefon, dia guna nama Zaki. Mungkin kalau Ayah ternampak mesej dari Zaki, dia fikir itu kawan lelaki Yuka, nak ajak main bola ke apa kan? Tapi naluri wanita ni kuat guys. Kuat. Ayah ambil telefon dia sendiri, dia bandingkan nombor Jul yang dia ada dengan nombor Zaki dalam telefon Yuka. Dan boom! Nombornya sebiji sama. Bayangkan perasaan Ayah masa tu. Luluh guys. Part ni paling sedih. Ayah sampai menangis terisak-isak sebab dia tak sangka Jul sanggup buat macam tu. Ayah ada cakap, cukuplah rumah tangga kau dah hancur. Kenapa dekat aku kau nak pilih yang sama? Ini ayat paling deep tau. Maksudnya, Ayah tahu penderitaan Jul sebelum ni. Tapi kenapa Jul nak bagi penderitaan yang sama dekat Ayah? Adakah ini satu ketagihan? Atau memang Jul tak boleh tengok orang lain bahagia? Chop. Sebelum kita sambung ke bahagian yang lebih panas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa tekan like, share and subscribe channel Oi Jom. Tolonglah support kita orang. Nanti kita orang boleh share lagi banyak cerita artis yang kadang-kadang lebih viral daripada artis tu sendiri. Okey, sambung. Ayah bukan saja hilang kekasih, tapi dia hilang sahabat baik dalam satu malam. Bukan kali pertama ya. Jul sebelum ni pun pernah diisukan dengan seorang mahasiswa nama Safri Ramadan. Masa tu dia nafikan, dia buat klarifikasi. Tapi kali ni, dengan bukti nombor telefon yang didedahkan Ayah, netizen dah tak boleh terima. Sekarang ni, netizen Malaysia dan Indonesia bergabung tenaga serang ruangan komen Jul. Ada yang kata, gak tobat-tobat. Ada yang panggil dia expert perampas. Sampai ada netizen yang berani mesej terus ke nombor telefon Jul yang tersebar tu. Memang huru-hara guys. Setakat skrip ini ditulis, kita masih tunggu apa pula kata Jul atau Yuka. Adakah ini sekadar salah faham atau memang betul-betul kes tikam belakang? Apapun, kita doakan Ayah Balqis terus kuat. Pengajarannya kat sini, korang hati-hati dengan siapa korang berkawan. Kadang-kadang, musuh yang paling bahaya adalah kawan yang paling rapat. Korang tim mana? Tim Aja atau nak tunggu penjelasan Jul? Tulis kat bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk gosip paling fresh.